Terima kasih. Selamat kembali ke rancangan Sinar Lebaran Simfoni Raya dan nampaknya inilah masanya tak ada dua orang pencakar langit. Jadi saya rasakan diri saya ini pencakar langit bersebelahan dengan rumah kedai 4 tingkat dan juga kedai runcit. Terima kasih. Baguslah. Macam mana Fuad? Okey? Baik, Nana, okey? Alhamdulillah. Okey. Tadi Fuad nyanyi. Macam mana, okey tak suara Fuad? Oh. Tapi saya sebenarnya mengidamkan Fuad nyanyikan satu lagu ni. Cuba sikit boleh? Lambaian Aidilfitri sikit. Suara. Okey, cut. Pitching dia tinggi sikit. Pitching dia. Fuad. Please lah. Teringat. Pitching satu key tinggi sikit lagi. Okey. Saya sebenarnya pernah nyanyi dengan Fuad beberapa belas tahun dulu Lambaian Aidilfitri. Ingat tak? Tak ingat kan? Kan? Maklum, faktor usia, cepat pelupa. Okey, tak apa. Gurau. Sekali lagi beri kata kepada Fuad dan juga Nana. Ini dia dua penyanyi kita bersuara lantang. Kalau daripada Jurong sampai Changi, Kapak 5 boleh dengar suara dia. Okey, ini saya nak tanya ni Nana. Nana pun sama dengan Sezairi kan, baru juga bernikah. Jadi bagaimana? Seronok ke ataupun persediaan sebagai pengantin baru berhari raya buat pertama kali? Mestilah seronok kan. Sebab kalau dulu saya berbelanja sendiri. Sekarang dah ada suami, suamilah yang belanja, betul tak? Oh, patutlah bunga makin besar sekarang. Okey, Fuad, harapan Fuad hari raya ni macam mana? Harapan saya pada hari raya ni saya nak spend time dengan saya punya family. Benda harapan saya dengan saya berminat dengan kawan-kawan saya. Kerana dah lama sangat saya tak berhari raya dengan mereka. Betul. Baiklah, sama-sama kita doakan semoga Fuad dan Nana akan berbahagia bersama keluarga. Dan satu lagi soalan, Nana dan juga Fuad. Apa yang Nana dan Fuad suka bila menjelang Syawal ni? Yalah, macam kunjung-mengunjung ke ataupun juadah-juadahnya ke, macam mana Nana? Saya suka sangat untuk kunjung-mengunjung. Pasal time hari-hari je lah kita boleh really nak luangkan masa dengan keluarga, kan, kunjung-mengunjung. Pasal setahun kerja kadang pergi overseas. Saya memang sentiasa luangkan hari raya 2 minggu khas untuk keluarga. Jadi itu saya punya favourite. Jadi Nana beraya sakan 2 minggu. Beraya sakan dengan keluarga. Fuad betul. beraya sakun ke apa? Fuad macam mana? Apa yang Fuad suka? Pada hari raya saya rindu dengan masakan mak saya. Itu yang. Okey. Jadi jangan makan seorang lah, jemput. Jemput insya-Allah jemput datang rumah kan. Okey. Sekali lagi beri kata puan kepada Fuad dan juga Nana. Kita akan teruskan dengan hiburan kita dengan 2 lagu bersama dengan 3 penyanyi yang bervokal lantang. Okey, iaitu Anugerah Aidilfitri dan Dari Jauh Ku Pohon Maaf. Kita persilakan Sarah Akila, Aisyah Aziz dan Iskandar Ismail. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas. Dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Jangan sedih, pagi ini tak dapat kita bersama meraihkan Aidilfitri yang mulia. Dalam dingin sumbu hatiku terusi kenang nasib diri di rantauan. Bergema tapi uraya menitis air mata. Terbayang suasana permai desa. Rindu hati ini ingin ku kembali pada
kita bersama. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas. Dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Jangan sedih pagi ini tak dapat kita bersama meraihkan Aidilfitri yang mulia. Restu ayah bunda ku harap selalu hingga aku pulang kepadamu. Di sana apakah artinya syawal? Tangisan dan rintihan tiada henti. Alangkah hibahnya di Aidilfitri, buminya bagai ambang duri. Di sini hari ini lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, pekerti lahir batin, sesuci sebersih lebaran ini. Keampunan keberkatan, bersaudara berpanjangan. Ku syukurimu Rabbani, anugerah Aidilfitri indahnya hari ini. Mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasih-Nya melimpah seluruh alam. Mari puji memuji Tuhan yang Esa, insafi nikmat diberi di hari raya. Di sini hari ini lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, pekerti lahir batin, sesuci sebersih lebaran ini. Keampunan keberkatan, bersaudara berpanjangan. Ku syukurimu Rabbani, anugerah Aidilfitri indahnya hari ini. Mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasih-Nya melimpah seluruh alam. Mari puji memuji Tuhan yang Esa,
Aku pergi masjid nak dapat pahala. Ha? Tiba-tiba marah, dapat dosa pula. Abang, dah masuk tak bagi salam. Kenapa marah-marah ni? Hei, abang nak pergi mana tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, kenapa abang marah-marah ni? Abang curi selipar kat masjid. Hah? Tak. Selipar abang kena curi kat masjid. Alah bang, selipar abang tu kan selipar sengkit. Tak kisahlah. Apa yang sengkit? Ha? Apa yang sengkit? Apa yang tak sengkit? Cuba berikan pencerahan. Abang, mungkin orang tu lebih memerlukan selipar singkit abang. Lagipun, ingat tak pesan arwah mami dengan daddy kita? Kalau barang tu memang tak jadi milik kita, kita kena redha je. Dahlah, Bella, janganlah sedih-sedih. Bella rindukan mami dengan daddy. Kalau dorang ada, mesti rumah kita sekarang ni bau hari raya. Ada makan, ketupat, rendang, langsir baru, kapet baru. Tak macam sekarang ni, rumah kita togel tak ada apa-apa. Assalamualaikum, sayang. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Suara dah okey? Yelah, dah tak puasa lagi kan? Dah minum secukupnya, dah lantak secukupnya. Manja kembali, manja. I suka you pakai tudung, pakai baju kurung. Kalau boleh, I nak kurung you selama-lamanya. I rela, sayang. I rela. Ni, sayang, kenapa pagi-pagi raya ni marah-marah, sayang? Selipar jengking, I kena curi kat masjid. Sayang. Kau ni dah kenapa? Aku dah cakap dengan kau berapa kali. Kalau nak pergi semayang tu, selipar susun betul-betul. Yang kau nampak satu sana, satu sini kan dah kena cukai. You nak I susun ke yang kat mana? Tak payah. Kau jangan nak banyak spelling, okey? Ha? Engkau sembahyang Aidilfitri kat mana? Masjid mana? Aku tak nampak batang hidung kau. Macam mana kau nak nampak aku semayang? Kau kat dalam masjid, aku kat kapak. Aku pusing-pusing tak dapat. Aku punya parking lot pun tak dapat. Sekarang boy dah bawa kereta bagus. Now, I bawa tu. Tu? Skuter je. Sikit skuter. Itu sikit skuter tu boleh lipat depan mata tau. Bella, mana bekas yang cantik-cantik? Apa pasal taruh ini Tupperware ni? Apa pasal cantik? Orang datang ni macam mana? Okey apa bang? Tak payah nak alih-alih susah-susah. Alah, kuih ni kalau sedap, confirm habis. Kalau tak sedap macam ni, recycle. Tempat cantik ke tak, tetap sama je. Sampai makan. Kak Long setuju sangat dengan apa yang Bella kata tadi. Sebab apa? Kuih ni kalau taruh dalam balang cantik-cantik kan. Lepas tu kuih dah habis, siapa nak cuci? Wanita. Tiba-tiba wanita je yang kena cuci. Tak baik buat wanita macam tu kan. Jadi tak apalah, kita buat je macam ni. Ni sayang. Kenapa? Sayang. Ya. Sayang, samping you mana sayang? Samping? I tak perlu samping. You duduk. I tak perlu samping sebab I akan sentiasa di samping you. Ni sejak bila abang jadi kental ni? You tak tahu ke baby Bella? Apanya? Sejak rambut dia dah botak. Dia duduk rapat-rapat tu. Ni, dah pakai tudung, dah berbual macam ustazah kan? Ya. Ni, halal gap ni tolong belum nikah kan? Sorry, terlupa ada causeway kat sini. Please lah. Zin, please lah. Kau ni jauh sikit lagi. Renggang, halal gap jaga betul. Mak kau ni, aku tak suka tau macam ni. Kau letak tangan kau kat bawah sebelum aku naikkan tangan aku kat muka kau. Ya. Salah. Aku lupa. Sorry. Ni, Bella. I nak cakap dengan you. Besok, I nak balik kampung. Nak raya dengan nenek I. Terkeluar lah. Terkejut. Janganlah nak balik kampung. Nak raya di kampung ni rimas tau. Kak Love, kan beraya di kampung tu happening. Kan kita boleh main bunga api. Kita boleh main mercon. Best kan? Pasti nak minta permission lah daripada Abang Zain kononnya nak raya kat kampung. Sini. Sanalah. Mak. Aduh. Susahlah papa ni. Abang Jin. Ya. Boleh tak Bella ikut boy balik kampung besok? Wah. Sikit hari tola busuk lah, apalah. Sekarang sampai nak balik kampung. Apa cerita?
Bolehlah bang. Raya kat kampung kan happening. Boleh bang? Boleh bang. Boleh. Tapi engkau dah beli tak apa yang aku suruh kau beli? Dah, pasal nak score point dengan bakal Abang Ipar. Dah beli, tunggu jap bang Bagus, bagus. Dia beli apa sayang? Ya? Dia beli apa? Ya, tengoklah nanti surprise. Nampak? Nampak? Kau lah bakal adik ipar yang terbaik. Kau betul-betul gunakan kau punya kepala botak. Okey. Okey, ni Bella. Ni kan makanan favorite Bella. Abang suruh boy belikan. Baik. Susah nak buka. Macam monster ya? Boy, macam mana boy tahu Bella suka yang tak banyak kacang macam ni? Jangan tengok sangat, satu sikit. Bella tanya boy. Bella, kalau sekilas ikan di lautan boy tahu jantan betina, apakan lagi ini makanan favourite Bella tercinta. Nah, Bella, ambil botol kosong, lepas tu taruh empik ni kat meja. Okey lah bang, okey lah. Kalau kau nak yang modernnya, taruh kepala abang aja kat sini. Sekarang yang aku pelik kat rumah ni, yang buat aku pelik, ada kuih. Tapi makanan raya tak ada. Tak ada. Sekarang ni, Bella, kita punya lemang, kita punya ketupat dan lontong semuanya sampai ke? Beres. Apa ni korang? Dah baik-baik macam gini, ada secret ke apa? Tak ada secret sayang. Ini semua planning sayang. Planning apa? Betul bang. Kak Love ni dah kongsi dengan Bella. Tips apa kak? Hashtag apa? Makan. Mengenyangkan perut. Macam tu lah. Semua dah ada. Jadual makan semua dah ada bang. Jam berapa makan apa semua. Timetable Kak Lofa dah siapkan. Nampak kan, tak? Nampak tak I punya sayang dengan you? Kak Lof! Ya, okey. Jomlah kita ambil. Nanti sekejap I nak cakap ni. Kita planning cantik-cantik sebab I tak nak berserakkan dapur you. Leceh lah sayang. Nak kena panaskan lauk jadi tak basi segala kan? Dah boleh ambil lauk. Dah pergi ambil lauk. Pergi ambil lauk. Nampak mata air aku? Adik aku? Semua berkepala otak. Macam gini, pintar. Mata air aku, suara boleh tukar-tukar. Mana nak dapat? Mana nak dapat? Aku tanya kau, mana nak dapat? Ini tak ada jual longgok ni Tak ada. Bulan puasa bento. Hari raya pun bento juga. Sayang, janganlah komplain sayang. I ni tolong you tau. Dapur you tu bersih je. Tak ada masak-masak. Cuci je. Jaziana Zain. Takkan lah macam ni. Kalau kita makan ni, lepas tu malam nak makan apa? Bento lagi. Oi, tak nak. Kalau hari biasa, makan bento okey lah. Ini tak apa. Dapur bersirak pun tak apa. Kita masak sama-sama. Baru ada rasa hari raya, tahu tak? Ini makan dekat plastik. Tak ada alam mesra langsung. Tak ada mesra alam sayang. Tak balik. Sorry lah, tak payah nak spot apa. Bang, terpias bang. Sayang. Ya. Sayang. Okey. Sayang, you marah ke? Sejuk. Tak, I tak marah. Okey, tapi I cakap dengan you, I tetap nak makan makanan tradisional. Kita balik kampung boy. Kalau tak, I nak tetap balik juga. Sayang, lepas ni nak tinggalkan I ke sayang? Kata family, ikut sekali lah. Sekarang juga, kita balik kampung. Jom. Abang lagi. Sebelum kita balik, kita nyanyi dulu. Hari raya bagai nak gila. Bila puasa buatlah lupa berpakaian. Semua harus sepadan. Bulan puasa tak cukup sebulan. Berpuasa rukun Islam ketiga. Ini kau buat aku marah.
kerja. Bukit kosong, baru ingat nak puasa. Anak semua nak mana saja. Ini kisah jadi teladan, biar kita jadi sempadan. Banyak-banyakkan amalan. Duit habis dalam simpanan, cakap banyak nanti turun tangan. Tak baik kesian. Hai. Rimbat nampak lirik. Bedal aja. Tak apa. Hari Raya. Come on, Pak Gilaini. Kita harus kuatkan iman. Hidup ini banyak dugaan, memang tidak dinafikan. Dari itu kita elakkan, di bulan Ramadan memang tak tahan. Jangan ikut perangai syaitan. Ini kisah jadi teladan, kita sempadan, banyak-banyakkan amalan. Duit habis dalam simpanan, cakap banyak nanti turun tangan. Tak baik kesian. Yeah.